Baru-baru ini tular di sosial media mengenai tindakan peniaga yang memasukkan plastik minyak masak ketika menggoreng makanan. Tujuannya adalah bagi memastikan tekstur makanan atau salutan kekal rangup walaupun sudah sejuk. Amalan ini bukan sahaja tidak beretika tetapi memberi kesan kepada tahap kesihatan yang lebih serius. Apabila plastik dipanaskan pada suhu yang tinggi, ia terurai menjadi mikroplastik iaitu zarah halus yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Mikroplastik ini boleh kekal pada makanan dan akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia. Ini mungkin hanya segelintir kisah. Sebelum ini, ada juga beberapa isu berkaitan keselamatan penyediaan makanan timbul dan kebiasaannya kerap berlaku ketika bulan puasa kerana orang ramai gemar membeli juadah di bazar Ramadan. Kesihatan bukanlah sesuatu yang boleh dikompromi. Elakkan tempat yang meragukan dan pilih peniaga yang mengamalkan standard kesihatan yang betul. Wow, itu dia bahaya tersembunyi dalam makanan yang kita tak tahu, especially kalau kita beli di luar sana kan. Betul. Jadi kalau kita tengok tadi VT tadi tu rasa macam nak fikir 10 kali lah lepas ni. Tapi kita memang benar nampak. Saya pernah jalan dekat pasar malam. Orang nak goreng pisang kan, minyak banyak. Lepas tu minyak dah macam kurang, dia nak tambah minyak memang macam tu. Dia letak je plastik minyak tu, bila dah cair kan dia macam terkeluar sekali minyak macam tu. Kita macam tak bahaya ke? Bahaya tak bahaya ni kita nak bertanya dengan tetamu kita iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Lim Seng Jo yang merupakan Ketua Pusat Inovasi Teknologi Manisan Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Selamat datang. Doktor. Terima kasih. Okey. Kan, doktor tengok tadi klip tu kan. Yes. Memang benda tu berlaku. Ya. Dan orang mungkin rasa macam tak bahaya kot sebab tak nampak dengan mata kasar. Okey, mungkin dia cair. dia cair. Makan pun sikit now kan. Apa sebenarnya bahaya tersembunyi yang paling kerap ditemui dalam makanan harian kita? Okey, apabila kita menyatakan tentang berbahaya makanan kan, antaranya ialah kita bagi kepada tiga lah, fizikal, kimia dengan biologi. Yang fizikal tu yang kita lihat tadi lah, mikroplastik, kalau ada skru, itu fizikal yang kita boleh nampak. Lepas tu kalau biologi, contohnya pencemaran daripada mikroorganisme, bakteria dan sebagainya lah. Lepas tu kimia contohnya logam berat, minyak pelincir kan dari mesin yang masuk ke dalam makanan. All those things adalah yang membawa bahaya kepada makanan. Hazards lah yang kita namakan. Yalah, itu yang doktor cakap tu benda-benda yang kita tak nampak. Betul. Tapi kita sebagai seorang pengguna, pembeli, macam mana kita nak pastikan makanan tu sama ada selamat atau tidak, doktor? Ada tak apa-apa tanda-tanda this is not good and good? Okey, kita sebagai pengguna kan, yang penting sensori kita lah, deria kita. Okey, first kita melihat dulu, lihat warna. Kalau roti tu sepatutnya putih, dah kelabu, jangan nak makan kan. So, iaitu first sensori melihat. Okey. Lepas tu mungkin kita boleh bau kan. Kalau dah bau pelik, janganlah makan kan. Lepas tu yang terakhir kita makan. Kita rasa. Tapi kalau dah nampak tak elok, jangan rasa kan. So rasa tu kalau dah rasa pelik kan, dia ada rasa, contohlah dah rasa fermentasi, ada alkohol ke apa kan. So meaning that makanan tu telah rosak kan. So kita jangan makan. Tapi ingin saya tekankan di sinilah, bukan semua bahaya makanan tu kita nampak ataupun kita boleh rasa daripada deria kita. Ada yang contohlah bahan kimia yang tak ada rasa, tak ada bau kan. So bila dah dimakan terlalu banyak, contohnya mikroplastik tadi. Mungkin kita tak perasan kan dah makan makanan bergoreng semua tu, mungkin ada dalam badan kita. So kita kena lebih berhati-hatilah apabila kita memilih jenis makanan. Contoh gejala-gejala dia tu macam mana, doktor? Kalau kita ini dah mungkin dah banyak dah kita makan selama ni, apa yang akan berlaku kat badan kita? Ini masalah dia. Kalau toksin tu senang, dia cepatlah kita dapat ciri-ciri itu cepat. Tapi kalau mikroplastik kan, dia bersifat kronik, bukan acute. Maksud kronik tu ialah dia jangka panjang lah. Dia bukan makan hari ni dah terus ada kesannya. So dia terkumpul dalam badan. Contohnya kita mendapat keradangan dalam usus dan sebagainya lah. Tapi masalah utama adalah dia bersifat kronik. Kita tak akan tahu. Dan kalau kita tengok sekarang pula zaman order je, pesan makanan. Dan kadang-kadang kita dapat makanan tu dalam bekas, kita rasa selamat untuk kita letak dalam microwave, panaskan dalam bekas tersebut. Tapi sebenarnya dia ada memberi impak kepada makanan, kualiti makanan tersebut kan. Dan kesilapan paling biasalah. Kan mungkin kita tak boleh nak kontrol apa yang dekat kedai tu masak, tapi kita dekat rumah ni apa yang boleh kita buat, doktor? Makanan ni sebenarnya yang paling basic lah kan, adalah suhu dia.
Sebab suhu ni memainkan peranan untuk memastikan makanan tersebut selamat daripada mikroorganisme patogenik. Patogenik maksud yang membawa penyakit lah. Okey, contohnya suhu sebaik-baiknya kalau nak sejukkan dia harus di bawah 5 darjah Celsius. Kalau nak simpan panas above 60 degrees. Iaitu adalah suhu yang antara 5 dan 60 tu adalah suhu berbahaya. Sebab suhu tu antara 5 hingga 60 darjah Celsius ni mikroorganisme dia senang nak tumbuh. Inilah praktis yang harus kita praktikkanlah di rumah untuk mengelakkan. Sekiranya kita nak memanaskan makanan kan, makanan harus dipanaskan maybe melebihi 75 darjah Celsius. Apabila kita memasak, contohnya ketulan daging yang besar kan, mungkin di luar dah nampak masak, tapi di tengah-tengah teras dia tak masak lagi. So kalau kita di industri lah, teras dia harus mencapai sekurang-kurangnya 75 darjah Celsius. Baru dah kita menyatakan bahawanya selamat untuk dimakan. Macam mana pula dengan makanan yang contohnya kita ada instant nasi impit. Kan dalam balutan plastik kan, dan kita rebus dan kita makan. Adakah itu sebenarnya agak boleh menjejaskan kesihatan juga long term? Okey, penggunaan plastik ni kan, dia sebenarnya adalah satu masalah lah yang membawa kepada pencernaan mikroplastik tu. Okey. Dia isu utama adalah kita menggunakan plastik tu semula. Dia sepatutnya single use plastik tapi digunakan semula. Kalau dia single use tu usually tak ada masalah sangat. Kalau single use tak ada masalah. Adalah. Dia taklah langsung tak ada masalah tapi bukan meja, betul. So masalah dia adalah apabila kita menggunakan, contohlah yang paling senang, yang kita guna bungkus sup, air ikat tepi semua tu kan. Plastik tu sebenarnya dia tak sesuai untuk suhu melebihi 80 darjah Celsius. Wow. Dan tak sesuai juga kalau tinggi lemak lah, tinggi lemak, sebab lemak dapat melarutkan pada suhu yang tinggi kan, lemak lebih senang untuk melarutkan plastik tersebut. So tidak sesuai kalau dia digunakan semula. Dan juga pack makanan contohnya yang plastik kan, yang plastik container dengan cover tu, dengan lid tu. Yang transparent tu? Transparent tu, yes. Yang itu sebenarnya pun bersifat single use sebenarnya. Tapi biasalah kita kalau dah order Grab kan banyak kan. So kita cuci kan and reuse. Cumanya sekiranya bekas tu digunakan untuk suhu yang tinggi. Okey, makanan let's say baru masak sup kan terus masuk. So sebaik-baiknya jangan reuse lah. Dan tinggi lemak ataupun dah tercala kan. Bila dah tercala, lebih senang mikroplastik tu dah boleh buang dah. Kita ni mak-mak cuci banyak kat rumah tu. Okey, tapi sebab kita tengok bekas tu ada tulis ini microwavable. Boleh masuk dalam microwave. Orang pun gunalah banyak-banyak kali sebab boleh guna untuk microwave. Macam mana? Dia boleh, tapi dia depending. Okey, kalau plastik yang transparent tadi, sebenarnya dia tak sesuai kalau digunakan berulang kali. Tapi kalau ada plastik yang contoh yang orang kata high density poly HDPE, PET semua tu kan yang tebal tu. Itu boleh. Yang itu boleh digunakan. Cuma janganlah guna selama-lamanya. Dia ada shelf life dia jugalah. Kalau dah nampak cala, dah nampak dia macam warna dah berubah. So it's time to change. Saya pernah ada orang komen, dia kata dekat dalam bekas transparent tu dekat bawah tu ada nombor. Ada nombor 3 atau nombor 5 atau nombor 7. Dia kata itulah jumlah berapa kali boleh guna. Saya cakap tidak. Itulah jenis plastik sama ada boleh recycle ataupun tidak. Betul? Betul. Itu kena ada ilmu juga tu lah. Betul lah. Mak ni dengan bekas-bekas plastik. Kita pula pantang. Ada bekas dia simpan. Ada bekas dia simpan. Betul lah. Itulah yang saya terasa tadi. Kat dapur rasanya banyak tu. Cuci-cuci kan. Dan kalau dalam konteks penyediaan pula kita dekat rumah kan. Sumber mikroplastik yang sering berpotensi mencemari makanan adalah daripada bekas tu sendiri kan. Peralatan masak. Sekarang ni pun ada macam-macam sudip yang stainless steel, yang silikon, yang plastik. Even pan masak pun dia orang kata kalau tercala tu tak bagus. Non-stick tu. Betul, sebab all these things orang kata polymers kan. Apabila dah tercala, dia lebih senang untuk dia migrasi ke dalam makanan. And apabila contohlah kita memasak usually suhu tinggi. Kalau sekurang-kurangnya lah 100 darjah Celsius kan kalau air. Kalau minyak dah 200 lebih darjah Celsius. So pada suhu tinggi ni kalau kita guna for example peralatan memasak kan yang bersifat plastik. Plastik tu boleh cair. Dia cair and then termasuklah ke dalam makanan. Masalah dia cair tu, dia bukan cair as plastik. Lepas tu dia akan terurai. Bila terurai, dia menjadi molekul yang lebih kecil yang mungkin dapat diserap ke dalam tubuh badan kita. Which is not recommended lah kalau benda tu berlaku. Mungkin ada pesanan doktor kepada penonton-penonton, kesan jangka panjang kalau kita sentiasa
consume mikroplastik yang kita tak nampak ni? Dan pesanan untuk mereka sekali. Kesannya banyak sebenarnya. Antara Tapi antaranya kroniknya yang saya adalah saya buat rujukan kan. Antaranya ialah keradangan usus sebab dia sort of ada satu lapisan di usus kita. Okey, dan dia menggeser usus kita. Dan kalau dia terlalu kecil, dia akan memasuki sistem peredaran darah dan dibawa ke organ-organ tertentulah dan membawa kemudaratan kesihatan. Satu lagi saya baca bahawa plastik ni, mikroplastik apabila dia terurai, dia ada certain mikroplastik yang dia mimik kepada hormon. Ya. Gangguan hormon juga ya. Dia juga menyebabkan gangguan hormon lah sebab reseptor menganggap dia sebagai hormon. So apabila hormon tersebut ke arah tercantum dengan reseptor, dia akan memberikan respons. So overstimulation of that particular response. Wow, banyak kita belajar hari ini. Terima kasih doktor atas perkongsian itu. Jadi lepas ni kita lebih berhati-hatilah. Lebih cakna lah kita kena buat kita punya own research, okay guys. Okey. So kita nak berehat sekejap lah. Boleh. Terima kasih doktor. Kita kalau ada banyak masa banyak lagi soalan kita itulah nak tanya. Tapi kita terpaksa berhenti sekejap. Okey, tapi apa pun kita akan kembali selepas ini dalam Borak Sini. Thank you, Doctor. Thank you so much. My pleasure. Tapi sebab kita